Boleh jadi sungguh dia telah terbunuh, boleh jadi ianya tidak. Tapi tak penting perkara itu. Yang penting, dunia hari ke hari semakin meyakini setiap kali keluar video baru berkait dengan Netanyahu, lagi dunia meyakini bahawa Netanyahu telah pun terbunuh. Dalam konteks news yang keluar berkait dengan kematian atau terbunuhnya Benjamin Netanyahu, dan ada juga mengatakan dua menteri kanan dia, termasuk Smotrich, termasuk satu lagi Ben Gvir. Yang paling penting bukanlah benar ataupun tidak benar dia terbunuh. Di sini menunjukkan bahawa dunia sedang memasuki fasa baru peperangan. Apa yang disebutkan sebagai future war ini ialah berbeza dengan perang lama. Perang dalam konteks yang lama ataupun perang moden, istilah mereka adalah perang moden ini, mereka merasakan bahawa penentu kepada kemenangan dalam mana-mana peperangan itu ialah the quality of weapon. Okey, lagi high quality, lagi tinggi kualiti mana-mana weapon, mana-mana senjata itu, maka lagi berkuasalah mana-mana negara tersebut. Ya, terutamanya Amerika, Britain, Jerman dan sebagainya, termasuklah Israel. Dan bila mana senjata itu perlu kepada senjata yang high quality, maka ia akan pergi dengan high price. Maknanya kos pembuatan dia adalah kos yang mahal. Maka di sini selama-lamanya negara yang akan jadi kuasa ketenteraan masuk perang pasti dia pemenang, orang lain pasti jadi yang kalah adalah negara yang kaya. Itu negara-negara maju. Baik Amerika, Britain, Jerman, Perancis, ada sekutu-sekutu dia. Termasuklah Israel yang bersekutu dengan dia. Kerana mereka ada duit yang banyak. Tetapi mereka tidak membaca perang di masa hadapan. Keberkesanan perang itu sama ada membawa kemenangan ataupun membawa kepada kesukarannya mereka untuk menamatkan perang tidak lagi ditentukan oleh high quality weapon, tetapi ditentukan oleh high effective weapon. Apa yang dikatakan high effective weapon ini? Dua perkara. Yang pertama, kita melihat dari sudut teknologi pembuatan senjata, yang mana ia tidak lagi dimiliki sepenuhnya oleh negara-negara tertentu, tetapi teknologi pertahanan yang berasaskan kepada knowledge base itu, dia boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja dengan kos yang beberapa sahaja. Itulah munculnya drone daripada Turki, drone daripada Iran, drone daripada Rusia. Bila mana Rusia memulakan perang Februari 2022 terhadap Ukraine, dia berdepan tentangan sengit daripada pihak Ukraine, dibantu oleh tentera-tentera ataupun peralatan pertahanan daripada NATO. Tetapi masuki fasa berikutnya, Rusia berjaya bertahan dan boleh pergi dengan lebih jauh lagi ialah kerana dia memulakan penggunaan drone yang awalnya dibeli daripada Iran, walaupun Iran menafikannya, tetapi ia sudah menjadi rahsia umum. Kemudiannya Iran memberikan teknologi itu kepada Rusia. Rusia membuat drone-nya sendiri sama dengan Shahid 136, berapa lebih kurang nombor dia, yang dibuat oleh Rusia, dan Rusia semakin menguasai kawasan-kawasan yang dikendakinya di Ukraine. Ini peperangan bentuk baru. Drone salah satu daripadanya. Maka drone pada ketika ini bukan sekadar negara seperti Rusia ataupun seperti Iran saja mampu untuk membuatnya, walaupun mereka dalam kategori negara yang miskin dari sudut bajet ketenteraan. Tidak ada duit di sana. Tetapi ia juga teknologi yang boleh dimiliki oleh non-state actor. Kita lihat apa yang berlaku di Yaman, Houthi. Kumpulan yang tidak bernegara, walaupun mereka mengaku mereka yang menguasai ibu negara Yaman, tapi dunia tak iktiraf mereka sebagai sebuah negara, melainkan mereka adalah non-state actor, kita katakan NGO. Tetapi drone yang mereka gunakan boleh menembak sampai ke Haifa dalam jarak 2000 km. Maka ia efektif. Dan dalam peperangan yang berlaku di Ukraine, bagaimana drone yang dibuat oleh Rusia dengan kosnya adalah sebanyak $35,000 boleh menghancurkan tank ataupun kereta kebal yang dibuat oleh Jerman bernilai $11 juta. Dan kereta kebal yang bernilai 11 juta serba canggih itu dimusnahkan untuk dihasilkan kembali, reproduce. Maka 1 tahun Jerman hanya boleh buat 50 buah sahaja kereta kebal dia. Tetapi bukan kata Rusia, Iran yang lebih miskin berbanding Rusia itu boleh buat drone unlimited. Ataupun banyak pengkaji-pengkaji barat meyakini Iran mampu buat 10,000 buah drone 1 bulan, bukan 1 tahun. Jadi inilah yang kita katakan perbezaan antara high quality weapon dengan high effective weapon. High effective weapon ketika ini boleh dimiliki oleh mana-mana negara, mana-mana kumpulan sekalipun walaupun dia bukan negara, kerana ia tidak berasaskan kepada kos yang terlalu mahal. Maka mereka lebih efektif. Dan ini terbukti dalam peperangan yang berlaku sehari dua ini. Bagaimana Iran bukan sekadar menggunakan drone yang begitu banyak,
dalam melakukan serangan dia kepada kepentingan Amerika dan Israel. Tetapi Iran juga banyak menggunakan decoy ataupun kita katakan drone-drone palsu, peluru-peluru padu palsu yang sebenarnya tidak membawa weapon pun, tetapi dengan kehadiran mereka, ia berjaya menghabiskan begitu cepat sistem pertahanan udara Israel dan juga Amerika. Ini yang berlaku pada hari ini. Termasuklah berkait dengan yang lantai dicat seolah-olah seperti adanya fighter jet milik Iran di sana yang mereka bom. Bukan didedahkan oleh Iran. Mereka punya media sendiri dan Israel sendiri yang mendedahkan. Mereka berjaya menghancurkan. Akhir sekali bila dilakukan kajian bahawa itu hanyalah cat, bukan pesawat yang betul. Itu bukan kita katakan sandiwara di pihak Iran semata-mata, tetapi media mereka sendiri di pihak lawan yang menyebarkan. Itu satu bentuk baru peperangan di era ini. Yang keduanya adalah perang propaganda yang kita nak babitkan dengan kematian Netanyahu tadi. Perang propaganda ini memang berlaku sejak zaman berzaman. Tetapi dalam konteks hari ini, kita mengetahui bahawa penguasaan terhadap media, terutamanya media-media yang disebut sebagai media sosial ini, adalah sangat-sangat penting dalam membentuk persepsi, dalam membentuk motivasi. Bahkan tentera yang berada di lapangan juga kadang-kala bergantung kepada maklumat daripada media sosial yang membentuk persepsi mereka berbanding daripada command center, maklumat yang datang daripada command center mereka sendiri. Inilah bahayanya pada ketika ini. Maka kalau kita lihat perbezaan dengan perang 12 hari yang berlaku pada Jun 2025 yang lalu, Iran agak ketandusan penguasaan terhadap media. Terutamanya sosial media banyak dikuasai oleh propaganda Israel, menyebabkan ia kelihatan melemah bagi pihak Iran. Tetapi ternyata sejak daripada selepas Jun sehinggalah kepada Februari, dalam tempoh 7 bulan sahaja sekitar itu, atau 7 ke 8 bulan, Iran berjaya menguasai sosial media ini, sama ada secara spesifik atas nama Iran, ataupun Iran punya militeri, ataupun menggunakan pelbagai-bagai jenama-jenama yang mana propaganda mereka kelihatan lebih menguasai propaganda daripada pihak lawan, iaitu Israel. Maka hari ini keluarlah, setiap kali keluar video berkait dengan Netanyahu, maka dikatakan ia adalah fake video untuk menafikan bahawa Netanyahu telah pun terbunuh. Boleh jadi sungguh dia telah terbunuh, boleh jadi ianya tidak, tapi tak penting perkara itu. Yang penting, dunia hari ke hari semakin meyakini setiap kali keluar video baru berkait dengan Netanyahu, lagi dunia meyakini bahawa Netanyahu telah pun terbunuh. Dan perkara ini sebenarnya bukan isu dunia, isunya ialah motivasi kepada tentera-tentera Israel dan tentera-tentera Amerika sendiri yang berada di medan peperangan tersebut yang semakin hari semakin meruntuh. Kerana mereka juga menonton perkara tersebut. Dan dalam konteks dalam negara, mereka pun mengetahui sudah lama Perdana Menteri mereka tidak keluar di khalayak. Yang keluar hanyalah video-video sebegitu. Video itu pula diulas mengatakan ia adalah fake video, maka keyakinan mereka semakin bertambah bahawa pemimpin mereka juga berdepan dengan kematian. Ini di antara tujuan propaganda yang kita lihat kelihatannya agak berjaya bagi pihak Iran pada kali ini. Pandangan peribadi saya dua. Boleh jadi sebenarnya ia adalah perkara yang disebarkan oleh pihak Netanyahu sendiri, kerana dia juga bimbang bila mana peluru-peluru Iran ataupun roket ataupun peluru pandu Iran hari ini terkena dengan lebih meluas. Khaybar antaranya yang boleh pergi kepada berpuluh-puluh lokasi. Maka dia juga bimbang, maka dia menyebarkan bahawa dia telah pun terbunuh. Tapi dalam masa yang sama dia fokus kepada command center untuk memberikan arahan demi arahan supaya Iran tidak beri fokus kepada dia. Ataupun yang keduanya memang benar dia pun telah pun terbunuh. Tetapi sebagaimana dalam peperangan, bukan sekadar dalam konteks pada hari ini, sejak ratusan tahun atau ribu tahun dulu pun memang biasa kadang sampai berbulan-bulan orang merahsiakan kematian panglima perang ataupun khalifah, pemimpin negara, sultan, bagaimana Osmaniyah pun pernah berlaku. Kerana apa? Kerana tidak mahu semakin melemah semangat dia untuk pergi berperang. Jadi kedua-dua situasi itu boleh jadi berlaku. Jadi kepada sesiapa yang nak memahami dengan lebih detail kenapa konflik ini berlaku, terutamanya di antara Amerika dan Israel ini atau rejim Zionis ini dengan Iran, peperangan yang berlaku sehari dua ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku Membokar Akar Konflik di Timur Tengah yang telah pun kita hasilkan beberapa bulan yang lalu, yang secara jelas memberi fokus kepada punca-punca kepada konflik ini untuk diketahui oleh kita bersama.